putus cinta, satu-satunya yang anda inginkan adalah dia berubah fikiran dan mahu kembali. Bagaimana pula jika saya memberitahu anda bahawa cara paling berkesan untuk mencapainya adalah dengan benar-benar berhenti menginginkannya? Kedengaran seperti satu paradoks, tetapi ini adalah kebenaran sejati yang disokong oleh kebijaksanaan berusia 2000 tahun. Hari ini, kita tidak akan bercakap tentang manipulasi, murahan dan helah psikologi. Kita akan bincang bagaimana untuk melangkah pergi dengan bermaruah, kuat dan tenang menggunakan falsafah stoikisme. Dan anda akan faham mengapa cara perpisahan seperti inilah yang akan menjadikan anda seseorang yang sukar dilupakan. Untuk permulaan, siapakah golongan Stoik ini? Secara ringkasnya, mereka adalah ahli falsafah Yunani Purba dan Romawi seperti Seneca, Epictetus dan Maharaja Marcus Aurelius. Idea utama mereka adalah kita tidak dapat mengawal peristiwa luaran, contohnya perasaan orang lain, tetapi kita 100% mengawal tindak balas kita sendiri. Dan dalam kawalan inilah tersembunyi kekuatan dan kebebasan yang luar biasa. Bagaimana kita boleh menerapkan kebijaksanaan kuno ini dalam situasi yang begitu menyakitkan seperti perpisahan? Mari kita kupas langkah demi langkah. Dan langkah pertama yang paling asas ialah membuat keputusan aman yang muktamad dan tidak boleh diubah lagi. Fahami perbezaannya. Kebanyakan orang menggunakan tindakan meninggalkan sebagai ugutan, sebagai percubaan terakhir untuk memanipulasi. Jika kamu tidak berubah, saya akan pergi. Kedengaran biasa, bukan? Tiada kekuatan dalam frasa ini. Sebaliknya, ia adalah rayuan dan kebergantungan pada reaksi orang lain. Pendekatan Stoa adalah berbeza sepenuhnya. Keputusan anda untuk pergi perlu matang dari dalam diri anda, dalam suasana yang sunyi sepi. Tanpa sebarang ultimatum atau pengumuman, anda membuat keputusan ini bukan untuk menakutkan sesiapa. Anda membuatnya untuk diri anda sendiri. Pada saat ini, semuanya berubah. Tenaga anda, pandangan anda, nada suara anda. Anda berhenti menjadi peminta dan menjadi seseorang yang telah membuat pilihan sendiri. Tindakan anda untuk pergi bukan lagi subjek tawar-menawar. Ia adalah fakta yang telah berlaku. Ia seperti matahari terbit. Ia hanya berlaku. Tidak kira orang lain mahu atau tidak. Ketenteraman dalaman yang tidak tergugat, inilah yang menjadi asas kepada segala yang akan kita bincangkan seterusnya. Tanpa asas ini, setiap langkah anda akan kelihatan seperti sandiwara murahan. Kedua, lupakan drama. Perpisahan ala Stoam bukanlah dengan menghempas pintu atau menghamburkan pelbagai tuduhan. Ingatlah apa yang lazimnya berlaku sewaktu perpisahan. Letusan emosi, tangisan, jeritan dan senarai tohmahan, balas-membalas yang tidak berkesudahan. Secara naluri, kita mahu menyakiti pasangan agar mereka turut merasai kesakitan yang kita alami. Namun, seorang Stoa memahami bahawa semua ini adalah tanda-tanda kelemahan dan kehilangan kawalan diri. Drama pada dasarnya adalah jeritan meminta pertolongan. Ia adalah cubaan terdesak untuk berpaut pada hubungan yang semakin pudar mencetuskan reaksi atau mendapatkan sedikit perhatian. Ia adalah isyarat. Lihatlah betapa menderitanya saya. Selamatkan saya. Seorang Stoa tidak meminta pertolongan. Dia adalah sandaran bagi dirinya sendiri. Oleh itu, tugas anda adalah untuk mengadakan perbualan terakhir dengan penuh maruah. Tiada tuduhan, tiada cubaan untuk membuat orang lain berasa bersalah. Sebaliknya, berikan pernyataan yang ringkas dan jelas tentang keputusan anda. Saya menghargai apa yang telah kita lalui bersama, tetapi saya telah memutuskan untuk meneruskan perjalanan hidup saya sendiri. Titik. Ini melucutkan segala hujah
orang itu menjangkakan pertengkaran tetapi menerima ketenangan dan keyakinan. Ini bukan sikap dingin. Ini adalah hormat kepada diri sendiri, kepada keputusan anda, malah kepada orang yang anda tinggalkan itu. Sekarang, mari kita beralih kepada alat utama, kuasa sebenar stoik, dikotomi kawalan. Kedengarannya rumit, tetapi intinya sangat mudah. Bayangkan sekarang, anda membahagikan sehelai kertas kepada dua lajur secara mental. Di lajur kiri, apa yang anda boleh kawal. Di lajur kanan, apa yang di luar kawalan anda. Mari kita isikan bersama dalam konteks perpisahan. Apa yang berada dalam kawalan anda, kata-kata anda, tindakan anda, keputusan anda untuk menjaga jarak, maruah anda, cara anda menghabiskan malam ini, apa yang anda akan makan untuk makan malam, dan apa pula di lajur kanan, perasaan orang lain, fikiran dia. Sama ada dia akan merindui anda, adakah dia akan menyesali keputusannya, apa yang dia akan ceritakan tentang anda kepada kawan-kawannya, adakah dia akan kembali suatu hari nanti. Nampak tak? 99% penderitaan kita selepas putus cinta berlaku kerana kita melaburkan seluruh tenaga mental kita ke dalam lajur kanan. Kita cuba mengawal apa yang tidak boleh dikawal. Ini adalah jalan pasti menuju kegelisahan dan kegilaan. Seorang stoik pula akan berkata, abaikan sepenuhnya lajur kanan itu. Untuk anda, ia tidak wujud. Seluruh kekuatan dan tumpuan anda hanya pada lajur kiri. Inilah kunci kepada kebebasan. Beginilah cara ia berfungsi dalam kehidupan sebenar. Sebaik sahaja anda benar-benar menyedari bahawa anda tidak boleh mengawal perasaan orang lain, anda akan berhenti menanyakan soalan-soalan yang menyakitkan jiwa. Adakah dia merindui saya? Adakah dia memikirkan saya? Adakah dia menyesali keputusannya? Semua soalan ini adalah jalan terus ke neraka mental kerana anda tidak mempunyai dan tidak mungkin mempunyai jawapan untuknya. Sebaliknya, anda mula menanyakan soalan-soalan yang sama sekali berbeza kepada diri sendiri. Apa yang akan saya lakukan hari ini untuk ketenangan jiwa saya? Buku apa yang sudah lama saya ingin baca? Kawan mana yang sudah lama tidak saya hubungi? Bagaimana saya boleh menjadi sedikit lebih baik hari ini berbanding semalam? Adakah anda nampak perbezaannya? Ini adalah pengalihan tumpuan yang lengkap. Anda secara harfiah mengalihkan sorotan mental anda dari kehidupan mereka dan menyinari kehidupan anda sendiri dengan terang. Pada mulanya, ia akan menjadi sukar. Minda anda mengikut kebiasaan akan cuba menjenguk ke tingkat orang lain. Tetapi setiap kali anda menyedari diri anda melakukannya, anda dengan lembut tetapi tegas berkata kepada diri sendiri henti dan mengembalikan tumpuan anda. Inilah amalan stoicism yang sebenar. Dan pada saat inilah anda mula memancarkan bukan sifat memerlukan, tetapi kemandirian yang tenang. Saat ini, keheningan akan menjadi sahabat karib anda. Ini bukanlah keheningan yang mungkin biasa anda rasakan atau kenali. Ini bukan permainan senyap yang pasif-agresif yang tujuannya adalah untuk menyakitkan hati orang lain. Buat mereka berteka-teki tentang kesalahan mereka. Ini bukan hukuman. Keheningan stoik adalah sesuatu yang jauh berbeza. Ia adalah tindakan untuk memelihara diri dan menghormati diri sendiri. Bayangkan anda sedang membina zon perlindungan tidak kelihatan di sekeliling anda. Tujuan keheningan ini bukan untuk menghukum orang lain, tetapi untuk memulihkan diri anda. Anda meletakkan telefon, keluar dari media sosial dan berhenti menunggu mesej. Bukan supaya mereka menyedari ketiadaan anda, tetapi supaya anda sendiri akhirnya menyedari kehadiran diri anda, agar anda dapat mendengar suara hati dan fikiran anda sendiri, bukan lagi gema kata-kata orang lain.
Dalam keheningan ini, anda berhenti menjadi separuh dari sesuatu dan memulakan proses untuk memulihkan keutuhan diri anda. Dan justru sikap menyendiri yang tulus dan tidak dibuat-buat, inilah yang menghasilkan kesan paling mendalam. Apabila seseorang tidak lagi menerima sebarang respons emosi daripada anda, tiada kemarahan, tiada kerinduan, dia akan ditinggalkan bersendirian dengan pemikirannya sendiri. Ketiadaan anda menjadi cermin, dan apa jua yang mereka lihat di situ, itu bukan lagi urusan anda. Alat seterusnya yang ampuh ini ialah amor fati, yang dalam bahasa Latin bermaksud cinta akan takdir. Ini barangkali salah satu idea stoicisme yang paling sukar untuk dihayati, namun pada masa yang sama paling membebaskan. Kaum Stoa percaya bahawa setiap apa yang berlaku tidak berlaku tanpa sebab, tetapi merupakan sebahagian daripada susunan alam semesta yang tunggal dan sempurna. Tugas anda bukan sekadar menerima apa yang telah berlaku, bukan juga sekadar menahan perih dan menahan diri. Sebaliknya, anda harus benar-benar mencintai kejadian itu. Ya, begitulah. Mencintai hakikat bahawa anda telah berpisah. Kedengaran pelik, bukan? Namun, mari kita lihat dari sudut pandang yang lain. Perpisahan bukanlah pengakhiran dunia. Ia adalah satu liku yang menyakitkan, namun perlu dalam perjalanan hidup anda. Daripada berfikir, mengapa ini berlaku kepada saya? Apa salah saya? Tanyalah diri anda soalan ini. Apa yang boleh situasi ini ajarkan kepada saya? Pelajaran apa yang perlu saya ambil daripadanya? Peluang baru apakah yang dibukakannya untuk saya? Amor fati adalah apabila anda melihat runtuhan perhubungan anda dan berkata, terima kasih, ini perlu untuk pertumbuhan diri saya. Sekarang saya boleh membina sesuatu yang baru dan jauh lebih kukuh di atas tapak ini. Ini adalah penolakan sepenuhnya terhadap peranan sebagai mangsa. Anda bukan orang yang ditimpa sesuatu. Anda adalah orang yang menggunakan apa yang berlaku untuk kebaikan diri sendiri. Kini, matlamat utama anda berubah. Sebelum ini, mungkin secara tidak sedar, tujuan anda adalah untuk mendapatkan semula orang itu. Anda memeriksa telefon, menganalisis perbualan lalu, mencari petanda tersembunyi. Semua ini tertumpu kepada satu matlamat. Namun, stoicisme mengajak anda untuk melakukan revolusi mental, singkirkan matlamat itu dari fikiran anda. Ia tidak lagi relevan. Matlamat baharu anda, misi baharu anda adalah ini. Menjadi individu yang tidak sesiapa pun ingin lepaskan. Adakah anda merasakan perbezaannya? Dalam kes pertama, tumpuan adalah pada orang lain. Dalam kes kedua, tumpuan sepenuhnya pada diri sendiri. Ini bukan lagi tentang bagaimana untuk mendapatkannya kembali. Ini tentang bagaimana untuk mendapatkan semula diri anda. Versi terbaik, terkuat dan paling menarik dari diri anda. Kini, setiap hari anda harus tertumpu kepada matlamat baharu ini. Bukan apa yang perlu saya lakukan supaya dia menghantar mesej, tetapi apa yang perlu saya lakukan supaya saya menjadi seorang yang lebih berdisiplin, bijak, sihat dan menarik hari ini. Ini mengubah segala-galanya. Anda berhenti menunggu dan mula bertindak. Anda beralih daripada posisi pasif dan menderita kepada posisi aktif dan membina. Dan tenaga yang membina inilah yang menjadi magnet yang menarik orang lain. Untuk itu, biasakan diri melihat situasi seolah-olah dari jauh. Kaum Stoik menggelarnya pandangan dari atas. Bayangkan anda terangkat dari bumi dan naik tinggi-tinggi. Cukup tinggi sehingga anda dapat melihat bandar anda, negara anda, malah seluruh planet. Dari ketinggian ini, drama pribadi anda, walau sebesar mana pun ia nampak sekarang, hanyalah titik kecil dalam lautan luas
kisah-kisah manusia. Berbilion manusia sebelum anda pernah jatuh cinta dan berpisah. Berbilion lagi akan melaluinya selepas anda. Teknik ini membantu meredakan ketegangan emosi yang berlebihan dari situasi tersebut. Anda berhenti menganggap perpisahan anda sebagai tragedi sejagat yang unik. Anda melihatnya sebagai pengalaman hidup yang biasa, walau pedih. Ini tidak meremehkan perasaan anda. Sebaliknya, ia meletakkan perasaan itu dalam konteks yang betul. Anda bukan mangsa ketidakadilan yang unik. Anda adalah watak utama dalam kisah anda sendiri. Dalam setiap kisah yang baik, Wira perlu melalui cabaran untuk menjadi lebih kuat. Perpisahan anda bukanlah pengakhiran. Ia hanyalah satu babak. Dan hanya anda yang menentukan apa yang akan tertulis dalam babak seterusnya. Aktiviti fizikal sebagai metafora. Selepas putus cinta, amat mudah untuk kita terjerumus dalam apati, mengurung diri di rumah dan hanya meratapi nasib. Seorang stoik memahami bahawa tubuh dan minda saling berkait rapat, tidak dapat dipisahkan. Apabila anda memperkuat satu aspek, anda pasti akan memperkuat yang lain secara tidak langsung. Tetapi ada satu nuansa penting di sini. Anda tidak perlu terburu-buru ke gym hanya untuk mengambil gambar balas dendam dan memuat naiknya di media sosial. Itu hanyalah satu lagi bentuk manipulasi, satu cubaan untuk menarik perhatian atau reaksi orang lain. Sebaliknya, fokuslah pada tubuh anda demi proses itu sendiri, demi mendisiplinkan diri. Apabila anda memaksa diri untuk bangun dan berlari, walaupun anda sama sekali tidak berselera, anda bukan sahaja melatih otot tetapi juga kekuatan tekad anda. Setiap kilometer yang anda lari, setiap set latihan di gym, itu adalah kemenangan kecil ke atas kelemahan diri anda. Anda membuktikan kepada diri sendiri secara nyata, saya mampu mengatasi ketidakselesaan. Saya mampu menetapkan matlamat dan mencapainya. Keyakinan yang lahir daripada latihan fizikal ini secara automatik akan terbawa dan diterapkan dalam aspek kehidupan lain. Anda akan menjadi individu yang tidak mudah menyerah kalah di hadapan cabaran. Dan kekuatan dalaman ini akan dirasakan oleh orang di sekeliling anda jauh lebih hebat daripada sekadar otot-otot sasa yang dipamerkan dalam gambar. Lakukan perkara yang sama dengan fikiran anda. Selepas perpisahan, fikiran anda ibarat sebuah bilik di mana lagu sedih yang sama dimainkan berulang kali. Analisis tanpa henti tentang masa lalu, mengulang dialog dan penyesalan. Untuk menghentikan kekecohan dalaman ini, anda perlu memberikan fikiran anda tugas baru yang menarik. Makanan baru untuk direnungkan. Libatkan diri anda dalam mempelajari sesuatu yang sudah lama anda tangguhkan. Sentiasa ingin belajar bahasa Itali? Beli buku teks hari ini juga. Mengidamkan untuk mendalami sejarah Rom Purba, cari filem dokumentari atau podcast. Mahu belajar bermain gitar, tonton pelajaran di YouTube. Tidak kira apa pun, yang penting ia mencabar dan menarik. Apabila otak anda sibuk menyelesaikan tugas baru, ia tidak akan mempunyai sumber untuk terus merana dalam kesengsaraan yang sia-sia. Anda secara harfiah menggantikan hubungan saraf lama yang menyakitkan dengan yang baru, positif dan produktif. Anda bukan sekadar mengalihkan perhatian. Anda secara aktif membina personaliti baru yang lebih menarik dan serba boleh, dan menjadi seseorang yang ingin dibualkan, bukan tentang masa lalu tetapi tentang masa depan. Janganlah mengurung diri. Selepas putus cinta, selalunya ada godaan besar untuk terperuk dalam empat dinding, menjauhkan diri daripada dunia dan terus-menerus memendam serta meratapi kesedihan anda. Ini mungkin terasa selamat. Namun, stoikisme
mengajarkan kita bahawa manusia adalah makhluk sosial. Pengasingan hanya akan memperhebat penderitaan dan menghadkan dunia anda kepada satu masalah sahaja. Oleh itu, tugas anda adalah untuk melakukan perkara yang bertentangan sama sekali. Pulihkan kembali ikatan persahabatan lama anda. Hubungilah rakan yang sudah setengah tahun anda tidak berhubung. Hantarlah mesej kepada teman wanita yang sudah mengenali anda sebelum perhubungan ini bermula lagi. Penting, ini tidak bermakna anda perlu menjadikan rakan-rakan anda sebagai bantal peluk untuk tangisan dan luahan perasaan, lalu mengeluh berjam-jam tentang bekas pasangan anda. Bukan. Tugas anda adalah untuk mengingati siapa diri anda sebelum perhubungan ini. Berbual tentang topik lain, ketawa, mengenangkan jenaka lama dan melakukan hobi bersama. Anda perlu secara praktikal membuktikan kepada minda anda bahawa hidup anda bermakna dan kaya dengan interaksi sosial. Walaupun tanpa seorang insan ini, anda bukan sekadar mengalihkan perhatian. Anda secara aktif membina semula alam sosial anda, di mana anda adalah pusatnya dan bukan satelit yang mengelilingi orbit orang lain. Tentu, inilah prinsip stoik moden yang penting. Tiada lagi intipen digital. Pada zaman Rom Purba, ahli-ahli stoik tidak mempunyai Instagram atau Facebook, tetapi prinsip asasnya tetap relevan. Setiap kali anda melayari akaun bekas pasangan, anda secara sukarela menelan dos racun. Anda mencari jawapan di tempat yang jelas, tiada jawapan. Anda cuba merungkai isi hati mereka hanya melalui gambar dan likes. Ini adalah ilusi kawalan dan jalan terus menuju kemusnahan diri. Fahami, apa yang anda lihat bukanlah realiti, tetapi sebuah persembahan yang telah ditapis dan digilap dengan teliti. Dan setiap minit yang dihabiskan untuk mengintip digital ini adalah minit yang dicuri daripada kehidupan anda sendiri, daripada proses pemulihan anda. Oleh itu, bertindaklah dengan tegas. Berhenti ikuti unfollow. Sembunyikan dari suapan hide from feed. Jika perlu, sekat, blok terus. Ini bukanlah tanda kemarahan atau dendam. Ini adalah satu tindakan kebersihan digital. Ibarat membuang makanan yang anda alahinya dari meja makan anda. Anda tidak melakukannya untuk menghukum makanan itu. Anda melakukannya untuk melindungi tubuh badan anda. Ketenangan fikiran dan jiwa anda adalah aset paling berharga yang anda miliki dan anda wajib melindunginya dengan setiap cara yang ada. Pula jika mereka sendiri yang menghubungi anda, lambat laun kemungkinan besar ini akan berlaku. Mesej di aplikasi sembang, panggilan telefon atau pertemuan secara kebetulan. Dan inilah dia, ujian utama kekuatan dalaman anda. Segala usaha dan kerja keras anda untuk memperbaiki diri sebelum ini akan diuji pada saat ini, kerana tabiat dan emosi lama akan cuba menguasai diri. Jantung akan berdegup kencang. 1001 fikiran akan melintas di benak. Reaksi pertama anda secara naluriah kemungkinan besar akan menjadi terlalu emosional, sama ada kegembiraan, harapan atau sebaliknya, kemarahan dan rasa dendam. Atau anda mungkin ingin terus membalas, membuktikan sesuatu atau segera terlibat dalam dialog. Namun, seorang stoa pada saat ini melakukan satu perkara yang mudah. Dia mengambil jeda. Dia tidak bertindak balas serta-merta. Dia memberi masa kepada dirinya untuk membiarkan emosi reda dan akal fikiran mengambil alih kawalan. Dia memahami bahawa mesej itu hanyalah peristiwa luaran dan ia tidak mempunyai sebarang kuasa ke atas dirinya, melainkan jika dia sendiri yang memberikannya kuasa itu. Reaksi anda akan menunjukkan segalanya. Masih terperangkap atau anda sudah bebas? Jawapan mestilah berhemah, tenang dan sangat ringkas. Mari kita kupas formula ini. Berhemah,
kerana anda seorang yang kuat dan berjiwa besar, anda tidak akan merendahkan diri dengan melayan penghinaan atau agresi pasif. Anda berada di atas semua itu. Tenang kerana anda mengawal emosi anda, bukan sebaliknya. Dalam jawapan anda tidak boleh ada sekelumit pun rasa tersinggung mahupun tanda-tanda keterujaan. Cukup dengan nada yang sekata dan neutral, dan yang paling utama, sangat ringkas. Tiada soalan terbuka, tiada topik untuk meneruskan perbualan. Jika anda menerima mesej seperti, "Hai, apa khabar?" Perkara terburuk yang boleh anda lakukan ialah menghuraikan secara terperinci tentang penderitaan anda, atau sebaliknya, betapa hebatnya kehidupan anda. Jawapan stoik yang betul adalah lebih kurang begini: "Hai, terima kasih, saya baik-baik saja." Tiada soalan balas seperti, "Bagaimana pula dengan anda?" Anda menutup pintu dengan sopan. Anda tidak membakar jambatan, tetapi juga tidak membuka luas pintu gerbang. Anda hanya menunjukkan bahawa perbualan ini bukan keutamaan anda. Mesej ini bukan peristiwa besar. Ini hanyalah salah satu daripada banyak notifikasi di telefon anda, dan anda mempunyai perkara yang lebih penting untuk dilakukan. Tugas anda adalah untuk tidak menyemai harapan palsu, bukan kepada mereka, malah yang lebih utama, kepada diri sendiri. Terlalu kerap, apabila menerima mesej dari masa silam, kita mula membina istana di awangan. Mungkinkah dia sudah mengerti segalanya? Adakah ini peluang untuk memperbetulkan keadaan? Kita berpaut pada setiap harapan, kerana sebahagian daripada diri kita masih ingin kembali ke belenggu masa lalu yang kita kenali. Namun, seorang stoik sedar bahawa ketegasan dan kejelasan adalah bentuk ihsan yang tertinggi. Jawapan yang kabur, petunjuk samar, atau bersetuju untuk pertemuan hanya sebagai kawan, semuanya adalah tindakan kejam terhadap kedua-dua pihak. Anda hanya akan memanjangkan penderitaan dan melambatkan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Jauh lebih jujur dan berperi kemanusiaan adalah dengan menetapkan batasan yang jelas. Ini bukan bermakna anda perlu menjadi kurang ajar. Sebaliknya, anda perlu bersikap terus terang. Jika anda diundang untuk minum kopi hanya untuk berbual, tetapi anda faham bahawa ia tidak akan membawa kepada sebarang kebaikan, jawapan terbaik adalah, "Terima kasih atas perlawan, namun saya rasa saya perlu menolak," tanpa perlu memberi sebarang penjelasan, tanpa alasan, kerana anda tidak berhutang sebarang penjelasan kepada sesiapa pun. Jawapan tidak, anda sudah cukup lengkap dan memadai. Dengan cara ini, anda menjaga maruah diri dan tidak membiarkan diri sendiri mahupun orang lain terus terperangkap dalam ilusi. Fahami satu perkara mudah. Tiada apa yang lebih memikat daripada kemandirian yang tulus. Mari kita fahami apa itu. Ia bukan sikap acuh tak acuh yang ditunjuk-tunjuk. Ia bukan topeng kedinginan. Ia adalah keadaan dalaman yang mendalam, di mana kebahagiaan dan ketenangan batin anda tidak bergantung kepada kehadiran atau ketiadaan orang lain dalam hidup anda. Seseorang yang sentiasa mencari pengesahan, yang menanti pesanan, yang sanggup membatalkan semua rancangan demi pertemuan seketika, memancarkan energi kekurangan. Dia seolah-olah menjerit kepada dunia, "Saya tidak lengkap tanpamu." Orang yang mandiri pula memancarkan energi yang sama sekali berbeza. Dia berkata, "Saya gembira bersamamu, tetapi saya juga bahagia dengan diri sendiri. Hidup saya penuh dan menarik, tidak kira sama ada anda ada di dalamnya atau tidak." Dan jenis orang kedua inilah yang menjadi magnet. Mengapa? Kerana tiada siapa yang ingin menjadi tongkat untuk orang lain. Orang tertarik kepada mereka yang utuh, kepada mereka yang boleh berkongsi keutuhan diri mereka, bukan yang cuba mengisi
kekosongan diri dengan memanfaatkan orang lain. Dan apabila anda benar-benar menjadi orang seperti itu, persoalan bagaimana untuk mendapatkannya kembali tidak lagi akan timbul. Sebaliknya, persoalan yang timbul ialah, adakah saya memerlukannya lagi sekarang? Kaum Stoik sering merenung tentang kematian, prinsip memento mori yang bermaksud ingatlah tentang kematian. Pada pandangan pertama, ini mungkin kedengaran muram dan mendukacitakan. Mengapa perlu memikirkan kematian ketika hidup kita sudah terasa sukar? Sebenarnya, ini adalah salah satu prinsip yang paling menguatkan semangat dan menghargai kehidupan. Ini bukan tentang pesimisme. Sebenarnya, ia adalah peringatan bahawa masa anda di dunia ini adalah terhad. Setiap hari yang anda habiskan untuk meratapi seseorang yang memilih untuk meninggalkan hidup anda adalah hari yang anda curi daripada diri sendiri. Hari yang tidak akan pernah kembali. Apabila anda melihat perpisahan anda melalui lensa memento mori, ia akan kehilangan kepentingan sejagatnya. Anda akan bertanya kepada diri sendiri, adakah saya benar-benar mahu menghabiskan satu-satunya kehidupan berharga ini dengan menunggu dan menangis, atau saya ingin menggunakan masa ini untuk belajar berkembang, mengembara, mencipta dan mencintai. Fikiran ini bagaikan siraman air sejuk. Ia menyedarkan, ia memaksa anda untuk menyemak semula keutamaan. Kesakitan perpisahan mungkin terasa amat sangat, tetapi ia tidak seberapa berbanding kesakitan menyedari bahawa anda telah membazirkan tahun-tahun berharga dalam hidup anda. Mengingati kematian bermakna anda benar-benar mula menghargai kehidupan di sini dan sekarang. Derita perpisahan menjadi tenaga pendorong. Bayangkan betapa besarnya tenaga yang anda habiskan untuk terus merana. Malam yang tak lena, perbualan tak henti dengan teman, mengkaji semula masa lalu, kerisauan akan masa depan. Semuanya ini menghabiskan sumber mental dan emosi yang sangat banyak. Kini, tenaga itu bekerja menentang anda, menghancurkan diri anda dari dalam. Bagaimana pula jika kita ubah haluan tenaga ini sepenuhnya 180 darjah? Falsafah Stoa mengajarkan bahawa setiap halangan di jalan boleh diubah menjadi jalan itu sendiri. Kesakitan anda bukan tembok penghalang. Ia adalah anak tangga, ia adalah tenaga pekat yang boleh dan seharusnya anda salurkan ke arah yang lebih membina. Merasa gelombang kesedihan yang mendalam, jangan biarkan ia menenggelamkan anda dalam siri TV atau makanan. Sebaliknya, sarungkan kasut sukan anda dan lari sehingga anda merasakan penat yang menyegarkan, merasakan marah dan terluka. Salurkan kemarahan itu untuk mempelajari kemahiran baru yang mencabar atau lakukan pembersihan besar-besaran di rumah. Ubah kekacauan emosi anda menjadi ketertiban dalam hidup anda. Setiap kali anda melakukannya, anda bukan sekadar mengalih perhatian. Anda melakukan tindakan alkimia, mengubah timah penderitaan menjadi emas pertumbuhan peribadi. Kesakitan anda menjadi sumber utama anda untuk membina versi diri yang baharu dan lebih baik. Di sinilah kita sampai kepada paradoks utama. Sebaik sahaja anda benar-benar membina kehidupan di mana tiada lagi ruang untuk individu itu, kemungkinan besar dia akan mahu kembali. Cuba renungkan. Anda telah melalui semua langkah sebelumnya. Anda telah membuat keputusan. Anda menolak drama. Anda menumpukan perhatian pada apa yang boleh anda kawal. Anda menjadi lebih kuat secara fizikal dan intelektual. Anda mengelilingi diri dengan rakan-rakan. Hidup anda kini penuh dengan makna, tujuan dan minat baharu. Dan apakah hasilnya?
Anda tidak lagi menanti mesejnya. Anda tidak lagi memeriksa media sosialnya. Anda dengan jujur dan ikhlas sibuk dengan kehidupan anda sendiri yang menarik. Kebahagiaan anda tidak lagi bergantung pada kehadirannya. Dan tepat pada saat inilah ketiadaan anda benar-benar dirasai olehnya. Dia melihat seseorang yang bukan menderita tetapi sedang berkembang maju. Dia melihat bahawa dunia anda tidak runtuh selepas dia pergi. Malah, sebaliknya, menjadi lebih cerah dan menarik untuk anda. Dan ini menimbulkan dissonance kognitif yang sangat kuat. Egonya tercabar, keyakinannya terhadap kepentingan dirinya tergugat. Dorongan semula jadinya adalah keinginan untuk memeriksa. Adakah saya masih mempunyai kuasa ke atas individu ini? Ini hampir tidak dapat dielakkan. Di sinilah terungkap sesuatu yang paling menarik. Satu pusingan yang mungkin tidak pernah anda duga. Pada saat anda tidak lagi menjadikan kepulangan sebagai matlamat utama hidup anda. Apabila anda menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, bukanlah pada persetujuan atau kehadiran orang lain. Pada waktu itulah anda menjadi paling bernilai di mata mereka. Mengapa? Kerana anda tidak lagi menunjukkan kelemahan atau ketergantungan. Sebaliknya, anda memancarkan kekuatan, integriti dan kemandirian. Anda membuktikan bahawa nilai diri anda tidak bergantung pada sama ada mereka bersama anda atau tidak. Dan ini sungguh luar biasa menarik. Individu itu akan melihat bukan lagi seorang pasangan yang ditinggalkan dan menderita, tetapi seorang insan yang kuat, terus berkembang, yang berjaya mengatasi cabaran dan menjadi lebih baik. Reaksi semula, jadi mereka adalah berfikir, betapa hebatnya individu yang telah saya lepaskan. Namun, pada waktu itu, perkara itu mungkin tidak lagi penting bagi anda. Jadi, penarikan diri secara stoik ini bukanlah sekadar taktik. Ia adalah satu falsafah hidup. Ia bukan tentang meninggalkan seseorang, tetapi tentang kembali kepada diri sendiri. Di sinilah terletaknya kekuatan utamanya. Anda tidak bermain permainan untuk menang, sebaliknya anda keluar darinya sebagai pemenang secara semula jadi. Terima kasih kerana menonton video ini hingga ke penghujung. Jika falsafah ini selari dengan pemikiran anda, jangan lupa untuk suka video ini dan langgan saluran kami agar tidak terlepas video-video baharu tentang kekuatan minda. Dan kini, satu soalan untuk anda. Pada pendapat anda, apakah cabaran terbesar dalam mengamalkan pendekatan stoik ketika menghadapi perpisahan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen di bawah